penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka adalah seorang yang telah menjadi arang. Dia sudah terbakar menjadi arang. Kemudian Allah menyatakan, izhab udkhulil jannah. Pergi masuklah ke syurga. Fayukhayyalu ilaihi annaha qad muliat. Maka dia menyangka bahwa syurga sudah penuh semuanya. Dia pun berkata, ya Rabb, ma ra'aitu li fiha manzilah. Ya Allah, sepertinya enggak ada tempat lagi untukku di dalam syurga. Lihat, Allah Jalla wa Ala Rahman Rahim Al-Ghafur. Allah katakan, untukmu di dalam syurga asyaratu amthali dunia, 10 kali lipat dunia aku berikan untukmu di dalam syurga. Begitu dia masuk, maka Allah katakan, aku akan memberikannya berlipat-lipat, berkali-kali lipat lagi dari 10 kali lipat dunia untukmu. Dia pun menyatakan, ya taskharu bi wa antal malik, ya Allah, apakah engkau bercanda denganku sedangkan engkau adalah maharaja? Maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Nabi ketika menerangkan hadis ini, fadhahikan Nabi SAW. Nabi pun tertawa dan senyum ketika menceritakan kisah tersebut. Ini beberapa gambaran dari keindahan syurga secara umum, jamaah. Maka sungguh sangat rugi seseorang yang menukar syurga dengan neraka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam.